So ni yang kita kata the fall tadi tu. Mereka ni daripada satu tahap yang tinggi, dia jatuh kepada tahap seteruk-teruknya. Poin seterusnya, dari pengingkaran ke Freemasonry dan usaha ke arah Pax Judaica. Saya pernah buat satu sesi khas berkenaan dengan golongan Freemasonry sebab saya berpegang teguh dan berpegang kuat bahawa perubahan yang berlaku pada abad ke-18, abad ke-19, abad ke-20, the vital centuries, the vital centuries pada zaman kita ini, perubahan sehingga yang sampai kepada zaman kita ini dikepalai oleh satu kumpulan yang dipanggil sebagai Freemasonry ini. Bila lihat ciri-ciri mereka memang 100% match dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran. Obsesi, dari pengingkaran, first mereka mengingkari wahyu. Dia dapat wahyu, dia ingkar. Lepas tu dia kena tindas lama. Hasil perbuatan tangan dia sendiri, dia dihina, dia dibenci oleh masyarakat dunia. Akhirnya mereka merancang sesuatu untuk mendapat kuasa, untuk meninggikan orang-orang Bani Israel ini untuk menguasai dunia. Dan usaha mereka adalah menuju ke arah Pax Judaica. Sebab tu awak jangan mula dengan Zionism, iaitu Herzl. Jangan mula daripada sebelum ni. Mula daripada gerakan Freemasonry ini. Yang daripada awal ada obsession dengan the Third Temple. Daripada sejak zaman Newton lagi. Newton sendiri obses dengan the Third Temple. Newton sendiri ada satu plan, floor plan kepada Haikal Sulaiman. Banyak di kalangan mereka yang pada ketika itu juga adalah golongan Freemason. Dia orang ada obsession kepada the Third Temple ini. So obsesi golongan Freemasonry sejak awal adalah penguasaan Yahudi ke atas Baitul Maqdis, pembinaan Haikal Sulaiman dan penubuhan The Greater Israel. Impian ini sudah beratus tahun, sahabat-sahabat. Impian ini sudah beratus tahun. Dan mereka inilah orang-orang yang sama yang mencetuskan revolusi Amerika dan juga mencetuskan revolusi French Revolution, dan orang-orang yang sama juga yang telah menjatuhkan Khilafah Uthmaniyah. Saya cakap benda ni kita ada backup sejarah. Kita ada rujukan sejarah. Dan kita ada pengiktirafan ataupun pendedahan daripada orang-orang kenamaan seperti khalifah terakhir kita sendiri, Sultan Abdul Hamid II. Dia menulis sebuah memo. Dia kata yang menjatuhkan, yang merancang untuk menjatuhkan kami adalah the Young Turks. Fatah Asyab atau something like that dalam bahasa Arab. Mereka ini adalah apa yang dipanggil sebagai the Young Turks. The Young Turks inilah pertubuhan Freemasonry di Turki Osmaniyah pada ketika itu. Dan mereka menubuhkan sebuah parti politik bernama CUP, which is Committee of Union and Progress, Al-Ittihad wa Taraqi dalam bahasa Arab. Ini juga diceritakan oleh Syekh Mustafa Sabri, iaitu Syekhul Islam terakhir kerajaan Osmaniyah. They echo the same thing. Daripada situlah keluarnya Ataturk. From the Jews of Salonika. Sebab di Salonika itulah banyak lodge Freemason sangat aktif. Dan benda ni saya rasa masyarakat Turki hari ni dah cukup maklum. Kalau awak tengok cerita Payitat Abdul Hamid kan, Sultan Abdul Hamid ni series kan yang Turki keluarkan, memang jelas dipaparkan bahawa musuh utamanya adalah golongan Freemason. Golongan Freemason. Yeah. It's on the hour of the website. Bismillah. Ustaz, kalau di Turki kan, they have laws and a culture that protect and venerate this Ataturk, and susah nak gerak dari itulah kan. So how would we go about transmitting this knowledge, especially to Turkey? I will touch on that after this. Okay. When we speak about Fathul Constantinople. Spoiler. It's okay. Thank you. I think that question memang cukup penting. Sebab kita nak tengok apa yang kita boleh buat dan apa yang masyarakat di Turki boleh buat. Bagi siapa yang tahu, saya cerita sikit lah. Mungkin bagi yang tak sempat nak join lama, awak tengok perjuangan Najmuddin Erbakan. Kalau awak nak tahu, pernah ada usaha untuk mengislamisasikan Turki dan membuang konstitusi Turki yang berdasarkan sekularisme. Antaranya Najmuddin Erbakan. Ini salah satu pemimpin Turki yang no nonsense dari segi kesetiaan dia kepada Islam. Tapi of course lah, dia jadi Prime Minister sekejap sahaja. Kemudian sekarang ni diteruskan oleh Erdogan. Walaupun ada yang tak setuju, ada kata Erdogan dengan NATO dan sebagainya. Nanti kita cerita benda ni. We will speak about this. This is where I differ with our dear Sheikh. Yes. This is more of a comment, a sharing. Yeah. From Matthew 23:3, it states, Jesus said, "So you must be careful to do everything they," maksudnya teachers of the law and Pharisees, tell you, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. Listen to what they say, but don't do what they do. Correct? Dengar apa dia ajar, tapi jangan buat apa yang mereka buat. Sebab mereka tidak amalkan apa yang mereka ajarkan. The Pharisees terkenal adalah sebagai satu kelas ulama di kalangan rabai-rabai Yahudi. Mereka ni sangat keras dalam arti kata dia banyak fokus kepada the letter of the law instead of the spirit of the law.
Inilah pemuka-pemuka yang akhirnya membuat Ashabus Sabt, kan, kejadian di hari Sabtu itu. Bermain dengan helah dan sebagainya. Dan hari ini kita ada Farisis di kalangan umat Islam yang fokus kepada the letter of the law instead of the spirit of the law. Jadi Nabi, kalau cerita itu betul, Nabi Isa yang sebut, cerita itu mengatakan bahawa Nabi Isa mengkritik mereka dalam keadaan dia beritahu kepada masyarakat apa dia ajar, dengar, tapi jangan buat apa yang dia buat. Jangan buat apa yang dia buat. Now this is a very important advice. This is a very important advice. Sebab masyarakat kita kadang-kadang ni, bila dia tengok, oh ada ustaz scammer, ada banyak syekh scammer, ustaz scammer, apa dia buat? Dia berhenti belajar agama secara total. Benda ni berlaku di zaman Nabi Isa. Ustaz-ustaz scammer ni, Farisis ni, kan? Tapi benda dia ajar banyak yang betul. Benda dia ajar banyak yang betul. Tengoklah ustaz scammer macam mana pun, dia akan kata Allah satu, betul? Dia akan kata hari akhirat tu real. Mungkin dia akan menangis cerita pasal taubat, apa semua. Balik dia buat apa tu cerita lain lah. So masyarakat kena belajar benda ni, untuk bezakan apa yang dicakap dengan apa yang dia buat. Okay? Nanti kita cerita pasal Turki sikit, kalau ada time insyaAllah. So sekarang ni mereka menjadi penyokong dan penggalak kepada kekufuran. Mereka lah pemuka-pemukanya. Okay, hadis dan garis masa kemunculan Dajjal. Pegang hadis ni baik-baik. Pegang hadis ni betul-betul. Hadis ni adalah antara hadis Nabi yang Nabi ceritakan garis masa. Apa akan berlaku, kemudian apa akan berlaku, kemudian apa akan berlaku, kemudian apa akan berlaku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, wa khurujul malhamati fathu Qastantiniyah, wa fathu Qastantiniyah khurujud Dajjal. Apa yang saya nak sampaikan pada malam ini, insya-Allah banyak perkara adalah original. Okey, mungkin sebahagian awak kata, oh, kita dah selalu dengar pasal hadis ni, dah selalu dengar. Ada beberapa perkara yang saya bawa, insya-Allah awak tak jumpa kat tempat lain. Okey? Some of it adalah original research. Dan saya mengorek daripada tradisi-tradisi keilmuan kita yang jarang orang keluarkan. Yang jarang dikeluarkan oleh guru-guru yang lain. Dengar betul-betul. Pemakmuran Baitul Maqdis. Umranu Baitul Maqdis. Okey, kita pecahkan dulu perkataan dia. Umranu Baitul Maqdis ni bermaksud apa? Kalau kita terjemah ke dalam bahasa Melayu, dia akan jadi pengimarahan Baitul Maqdis. Tetapi kalau kita buka Al-Quranul Karim, Allah juga menggunakan lafaz amaruha aktsara mimma amaruha. Allah sedang menyindir orang-orang musyrikin Quraisy. Allah kata, tidakkah kamu berjalan di atas muka bumi ini dan kamu lihat tamadun-tamadun sebelum ini, yang mereka ni mengimarahkan bumi ini lebih besar, lebih hebat daripada kamu mengimarahkan bumi ini. Maksud dia apa dekat situ? Of course, kaum-kaum yang dihancurkan Allah tu bukan muwahhid, bukan orang-orang ahli tauhid. Dia bukan orang beriman, dia bukan orang soleh. Tapi Allah gunakan istilah apa? Mengimarahkan. Dalam arti kata, umran, first meaning of umran merujuk kepada external progress, external infrastructure, external buildings. Itu maksud umran. Awak akan nampak development of Baitul Maqdis. You will see Baitul Maqdis akan develop. That means you akan nampak mega-mega projects, you akan nampak pembangunan. Sebab tak berlaku lagi, perasan tak berlaku lagi dekat sana. Saudi dah berlaku, Jordan dah berlaku, Iraq pun pernah berlaku dulu, kan? UAE dah ke mana-mana dah. Tapi Baitul Maqdis tak jadi lagi, tak ada lagi. Kita tak tengok lagi apa high rise buildings yang bertepek-tepek macam kita pergi Kuala Lumpur, kan? Kita lihat dengan banksnya, dengan insurance company-nya bersebelah-sebelahan, kan? Baitul Maqdis belum lagi, Palestin belum lagi. So Nabi SAW kata, pemakmuran Baitul Maqdis membawa atau menandakan kehancuran Yathrib. Kehancuran apa? Yathrib itu apa, sahabat-sahabat? Nama lama kepada Madinah. Ini adalah timeline yang sangat penting, ya. Perhatikan betul-betul, ya. Pemakmuran Baitul Maqdis ni boleh juga bermaksud pembinaan semula Baitul Maqdis. Kita tahu siapa yang sedang merancang untuk merobohkan Al-Aqsa dan untuk membina semula apa yang mereka dakwa sebagai Baitul Maqdis. Betul? Kalau kita tanya dia orang, itu kan Baitul Maqdis, the secret house of Solomon, at the very smack in the Haram Syarif. Kan kita panggil Tanah Haram, Madinah, Mekah, kan? Tanah Haram, kan? Tanah Haram ketiga dekat mana? The Holy of Holies, which is at the Haram Sanctuary. Bukankah mereka yang sedang nak merobohkan dan mereka dah ada 3D model of that Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas. Boleh juga bermaksud bahawa akan dibina kembali Baitul Muqaddas itu. Tapi this will not be the true Baitul Muqaddas. This will
appear to some people, maybe some Christians and many Jews will believe this is the temple of Solomon. This is Haram al-Sharif, our Haram al-Sharif. As Muslims, you have Haram al-Sharif in Mecca, in Medina. This is our Haram al-Sharif. Maksud haram apa, sahabat-sahabat? Bukan? Haram means sacred. Bila sebut Haram al-Sharif, the sacred sanctuary. Maksud dia, kawasan Masjidil Haram tu boleh panggil the Holy of Holies. Sama je. Holy kan maksud dia sacred kan? Nah, itu maksud haram. Sesuatu yang diharamkan tu maksud dia adalah dia ni sacred. Kenapa tak boleh minum arak? Kenapa tak boleh bunuh orang? Sebab apa? Akal manusia itu holy. Itu mulia, sacred. Keturunan manusia itu sacred. Nah, ini semua guarded, protected. Sama juga dengan Haram al-Sharif Mekah, Madinah, dan mereka mendakwa bahawa Haram al-Sharif di sana adalah milik mereka, bukan milik umat Islam. So kita boleh maksudkan di sini adalah pemakmuran Baitul Maqdis. So bila digabungkan maknanya adalah awak akan nampak development yang pesat di Baitul Maqdis dan di sekelilingnya. Dia akan jadi truly global tourist spot dan akan ada pembinaan baru di atas Baitul Muqaddas, di kawasan Baitul Muqaddas. Asalnya Baitul Muqaddas, tapi disebut Baitul Maqdis untuk memudahkan sebutan. Silakan. Okey. Kita settlekan dulu pasal Baitul Maqdis. Kita pergi fasa pertama, nanti saya jawab soalan. Okay. Tahu tak apa makna Yathrib? Yathrib tu maksudnya hancur. Kehancuran. Sebab dulu Madinah ni orang banyak datang sakit. Ada orang banyak datang mati. So Yathrib nama dia buruk. Tapi bila Nabi datang, Nabi tukar nama dia kepada Madinah. So bila Nabi kata nanti dia akan kharab, kenalah dengan Yathrib tu. Kenalah dengan Yathrib. Sebab pelik dia jadi kharabul Madinah, kan? Sebab Madinah tu maksud tamadun. Madinah tu maksud dia kemuliaan dan sebagainya. So kenalah kharabul Yathrib. Kerosakan mungkin Nabi tak tergamak nak guna Madinah, kan? Itu adalah satu fasa menyedihkan sebenarnya. Nanti we will go through that. Okey, fasa pertama. Sekarang ni kita baca. Okey, sorry, hadis tadi saya tak baca habis. Okey, pemakmuran, sahabat, balik pada tadi. Pemakmuran Baitul Maqdis membawa atau menandakan kehancuran Yathrib. Dan kehancuran Yathrib menandakan bermulanya peperangan besar, iaitu Al-Malhamah Al-Kubra. Dan itu pula membawa kepada pembukaan Konstantinopel. Dan pembukaan Konstantinopel membawa kepada keluarnya Dajjal. You see the timeline? Okay. So, olah-olah macam kita ni sedang berada dekat the first phase. As if. Saya harap saya tidak membuat wild speculation. Saya rasa bagi siapa yang para asatiza, para ilmuwan, para ulama, you will agree that this is not wild speculation. Because benda ni, apa yang sedang berlaku dekat Palestin hari ini, unprecedented. Maksud dia, Palestin sedang masuk satu fasa yang tak pernah berlaku sebelum ni. So, bila berlaku penukaran-penukaran fasa penting ni, dia mesti berkaitan dengan hadis-hadis besar Rasulullah SAW. Fasa pertama, kita pergi ke bawah. Fasa pertama, Baitul Maqdis dimakmurkan semula.